Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan 2 memilih lokasi di tepian tasik yang tenang kerana air merupakan simbol kesucian dan aliran ilmu dalam sejarah pendidikan Islam. Kami menggunakan batu-batuan dan aliran air kecil yang kami bentuk dan kami menceritakan transisi pendidikan Islam. Bermula daripada pengajian rumah Tok Guru dan surau sehinggalah kepada penubuhan sistem pondok dan madrasah yang lebih tersusun. Sejak abad ke-14, Islam telah mengubah lanskap intelektual di tanah Melayu dengan memperkenalkan sistem tulisan jawi dan budaya ilmu yang tinggi. Model kami menggambarkan bagaimana sistem pondok berfungsi secara mampan di tepi-tepi sungai atau tasik seperti yang telah kami cipta. Pondok-pondok ini juga dibina secara gotong royong dan pelajar bukan sahaja belajar kitab tetapi juga belajar berdikari dengan bercucuk tanam dan mencari rezeki secara halal di sekitar kawasan pondok. Ini sejajar dengan Sustainable Development Goals yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti, di mana pendidikan bukan sahaja memfokuskan kepada intelek tetapi juga pembangunan rohani yang bersih seperti air tasik ini. Elemen air yang kami gunakan mengingatkan kami kepada SDG yang keenam, air bersih dan sanitasi, yang mana dalam Islam kebersihan iaitu taharah adalah sebahagian daripada iman dan prasyarat utama sebelum memulakan sesi pembelajaran. Melalui rakaman lokasi ini, kami ingin menekankan bahawa sejarah pendidikan Islam telah berjaya menyatukan dengan pencipta kita dan alam semesta. Sebagai pendidik, kami memikul amanah untuk memastikan aliran ilmu ini tidak tercemar oleh nilai-nilai negatif. Kami mahu menjadi seperti air yang memberi kehidupan kepada tanah yang gersang, menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan akhirat sambil menjaga kelestarian ekosistem ciptaan Tuhan ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Kami bakal guru berjanji akan memelihara warisan sejarah dan kelestarian alam demi pendidikan generasi masa depan.